So hari ni kita akan membahaskan satu isu yang penting lah, kita kira penting. Sebab apa penting? Sebab kalau kita nak bekerja, of course tak lain dan tak bukan, mestilah anda nak gaji. Betul. So kalau tak ada apa, tak kerja, tak ada gaji, nak makan apa? Betul. Allah. Okay, baik. Jadi tanpa masa, so bila kita bercakap membahaskan satu topik gaji ni, okay, gaji ni adalah satu komponen penting bila kita bekerja, sebab gaji ni juga dia boleh bagi kita makan, minum untuk kelangsungan hidup lah. Okay, jadi saya nak tanyalah. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan lah, kita ada speaker kita iaitu Pakcik Carrier. So beliau pun adalah seorang employer, seorang yang apa, boleh menetapkan gaji tu dia ni layak ke tak, calon ni layak ke tak. So kat sini kita nampak lah kredibiliti beliau. Okay, baik. Jadi saya ada soalan lah dekat Pakcik Kira. Okay, and then soalan saya adalah, katakan bila calon tu nak letak expected salary up, okay, katakan dia nak minta 4,000. Apa faktor-faktor yang menentukan dia ni layak 4,000 tu atau tak layak untuk dapat 4,000 tu? Sudah. Oh tidak. Okay. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang tuan-puan yang baru masuk ke live Elite Career Center bersama saya Pakcik Carrier. Kalau boleh dengar suara saya, boleh komen satu. Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen satu sebelum saya menjawab soalan daripada host kita, host Elite Career Center, Syawal Aiman. Okay. Alright, okay, jelas, clear. Anip Mazlan ni tengah kerja pun boleh dengar live. Okay. Ada email Fadli tak? Ada, email tak ada. Fadli. Saya ada Fadli. Ketiga satu. Yang ada. Baik, tuan-puan. Soalan tadi, apa yang menentukan kriteria orang itu layak untuk mohon gaji that amount ataupun tidak, betul? Betul itu soalannya? Betul. Okey, baik. Betul. Pertama tuan-puan, kalau dalam resume tuan-puan, perlu atau tidak letak expected salary? Ini soalan dia. Baik. Ada waktu dan ketikanya expected salary itu tidak boleh diletakkan dalam resume. Bila mana sesuatu iklan itu ada salary range yang dinyatakan. Okay. Katakanlah satu jawatan, katakanlah operation executive. So dia letak salary range daripada RM2,500 sampai RM3,500. So kalau dalam keadaan itu, dalam resume tuan-puan tak boleh letak expected salary. Expected salary ataupun akan dibincangkan sekiranya tuan-puan layak untuk dipanggil interview. Okay. Kedua, bila masa boleh letak expected salary? Bila mana diminta oleh majikan. So kalau dalam job description itu atau job iklan kerja tersebut, job ad tersebut ada mention, please mention your expected salary ataupun your request salary. Yang itu kena letak dalam resume. Okay. Untuk yang tak mention, dah lah dia tak mention salary range. Dia tak mention pula, dia tak request pula seperti salary. Perlu ke letak? Boleh letak. Okay. Tapi tak wajib untuk letak. Kalau diminta, wajib letak. Tak diminta, boleh dan tak perlu letak. So, kita pulanglah. Okay. Itu nombor satu. Okay. Nombor dua, kalau dia dah letak salary range, tapi tuan-puan pergi letak, katakanlah salary range dia daripada RM2,500 ke RM3,500. Tapi tuan-puan pergi letak RM4,000. Itu tuan-puan letak saya dalam resume expected salary lebih daripada salary range, automatik boleh kena reject. Okay. Kalau diletak dalam sistem, automatik boleh kena reject. Okay.
So takkanlah kita letak salary range bajet kita banyak ni, you nak request banyak ni, banyak sangat. Okay, so then susah lah. So takkan dapat. Now, macam mana tentukan orang tu layak? Untuk tentukan orang tu layak, yang pertama, kalau dia salary range, dia akan based on salary range lah. Kalau tak ada salary range based on request, yang pertama, tuan-puan kena tengok market value. So, tuan-puan pergi kepada laman web semua job, portal-portal kerja yang ada, tengok jawatan tersebut, tengok berapa gaji yang ditawarkan. Okay? Tengok lokasi syarikat yang tuan-puan apply tersebut dekat mana, contoh dekat Kuala Lumpur. So bandingkan salary offer daripada syarikat-syarikat yang lain di Kuala Lumpur untuk jawatan yang sama untuk industri yang sama. Okay. Dan so kalau tuan-puan tengok market, katakanlah market salary dia katakanlah RM4,500 contoh. So tuan-puan letak RM4,000, acceptable lagi tak? Still acceptable. Tapi kalau market salary, katakanlah market salary untuk that particular position itu cuma RM3,500, kan? Tuan-puan pergi letak sampai RM4,000, RM4,500, confirm tak lepas. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, kita tengok dari sudut years of experience. Okay. Tetapi, tempoh tahun bekerja saja tidak cukup jika kita tak nampak skills yang diaplikasikan semasa bekerja. So that's why work experience, saya ulang sekali lagi yang lepas, work experience mesti tulis task yang dibuat sebelum ini. So itu yang akan menentukan sama ada tuan-puan ni layak ataupun tidak. Of course dia akan ada second stage lah, which is interview. So the first stage is resume screening. So kita nak lepas resume screening dulu. So apa-apa perkara yang boleh menyebabkan resume kita ditolak, itu kita nak elakkan, especially berkaitan dengan gaji. Okay, so again saya ulang, menjawab soalan Syawal. Untuk di bahagian pertama, di bahagian awal kita akan tengok sama ada dia apply, kalau dia letak salary expectation itu sama ataupun dalam range yang kita offer ataupun tidak. Nombor dua, kalau kita tak letak salary range sama ada gaji yang dipohon itu, yang dia minta itu sepadan dengan market salary ataupun tidak. So kalau lebih, dia mungkin kita takkan pertimbangkan lah. Okay, boleh kawan? Okey, boleh. Okay, baik. Okey, kita teruskan. Ada soalan daripada Sarah Gugat. Dia tanya, berapa percentage gaji yang boleh diletakkan? Berapa percentage? Sarah, saya tak berapa faham dari sudut berapa percentage. Apa yang Sarah maksudkan berapa percentage gaji yang boleh diletakkan? Saya rasa maksud dia gaji sebelum dengan gaji next. Itu apa yang saya faham lah. Maksudnya Sarah, sekarang katakan gaji 3,500, berapa persen boleh minta untuk gaji untuk that company? Kami yang Sarah apply. Macam tu ke? Betul lah soalan tu? Sebelum saya jawab soalan NN, saya jawab soalan Yes. So, betul. Okey, baik. Untuk sebenarnya dia taklah ada limit. Okey. Kenapa tak ada limit? Sebab dia bergantung kepada keupayaan syarikat. Cuma kita kena bijak. Okey. Candidate, calon, job seekers yang nak apply, yang nak negotiate gaji ni kena pandai. Okay. Janganlah gaji sekarang, katakanlah gaji sekarang 3,000. Lepas tu, saya nak apply company baru. Okay. Dengan gaji di tempat kerja yang sama yang sekarang itu gaji 3,000, katakanlah dah kerja dekat situ 3 tahun. Katakan 3 tahun, starting gaji katakanlah 2,500, 3 tahun sampailah 3,000, naik sikit-sikit. Okay. Naik 2,500, naik 2,800 sampai 3,000. Okay. Now pergi next company nak minta 6,000. With working experience of 3 years, dengan jawatan yang dipohon, itu katakanlah market value, market salary dia adalah 4,000, tapi you pergi minta 6,000. Adakah ada level? Mungkin you rasa you layak. Again, yang menilai anda layak ataupun tidak bukan diri anda sendiri. Yang menilai anda layak ataupun adalah majikan yang ada pohon kerja di tempat dia. Dia yang akan nilai tentukan sama ada you ni
worth ataupun tidak untuk saya hire anda. Okay. So, berapa persen? So, ini kena bijak sikit. It can be. Okay. Dia serendah 10% peningkatan ataupun di awal, saya kata di awal, maksimum adalah sebanyak 30%. Okay. So, katakanlah gaji RM3,000. Kalau kita nak minta request increase ataupun nak minta gaji di syarikat yang seterusnya, kalau 30% maksudnya berapa? Dah RM3,900. Ataupun RM3,800. Itu maksimum request. As long as di dalam within market salary, so kita boleh negotiate. Tuan-puan, ada seorang dalam live ni, saya rasa, saya tak mesti dia ada lagi kita. Tapi, biasanya, klien-klien saya ni, okay, of course dia dah bagi tahu dekat saya. Dia dah letak salary range. Okay, aku nak candidate, calon, okay, di sejawatan, katakanlah position ni, business intelligence, contoh, business intelligence. So, gaji dia, katakanlah, range gaji yang dia bagi, RM3,000 sampai RM4,000. Okay. So, kita cari, so kita dapat. So, bila kita dapat, then kita discuss, then klien tu suka. Cuma, tugas saya seterusnya adalah untuk confirmkan gaji dia. Bila klien ni suka, okay, saya suka candidate ni bagus. Kan? So, boleh tak tanya, nak confirm gaji dia berapa? Request dia berapa? So, dia request RM3,000, range dia adalah RM3,000 ke RM4,000. So, dia request katakanlah RM4,200. So, lebih RM200. Boleh ke tak? So, saya akan negotiate, saya akan tanya dulu. Okay. So, kalau saya rasa dia layak, saya review, saya tengok, go through all the process, dia punya pengalaman dan sebagainya, saya rasa dia layak untuk dapat RM4,200. Maka apa yang saya akan buat? Saya akan pergi kepada klien saya, so saya akan beritahu, okey, dia request RM4,200, tapi kita punya maksimum budget adalah RM4,000. Macam mana kita nak buat? Saya akan recommend untuk dia layak gaji RM4,200. Tetapi, of course, kita nak win-win situation lah. So, apa yang saya buat adalah kita bincang, discuss. Okay? So, apa yang saya kata saya boleh buat adalah instead of you punya probation 6 bulan, so saya akan negotiate untuk pendekkan kepada 3 bulan, dan dalam tempoh 3 bulan itu gaji you RM4,000, tapi kalau you perform, client, the employer is happy, so they are willing to increase to RM4,200 upon confirmation. Itu negotiate di antara saya, candidate dan juga klien saya, which is the employer. So, itu boleh berlaku. Sebab tu kena bijak-bijak, kena pintar. Of course, saya faham. saya pun, walaupun saya CEO, walaupun saya recruiter, dalam masa sama saya juga pernah jadi pekerja. Saya pun makan gaji. So, of course, kita kena bijak untuk bernegosiasi dan berbincang berkenaan dengan gaji. Okay, so kalau nak tentukan percentage, start dulu, kalau boleh start dengan 10% dulu, lebih dahulu. And then kalau rasa maksimum boleh pergi pun 30%. Okay? Kalau nak menjawab soalan, okay. Kita pergi kepada soalan N. Boleh ya? Soalan? Boleh lah. Okay, kalau last drawn dalam 5,300 tapi dah career break 1 year, okay ke letak 4,000 ke 5,300? Baik. Career break, okay. Nombor satu, ramai orang salah faham bila career break, dia sangka yang dia nak masuk kerja balik, dia tak boleh untuk apply gaji semasa ataupun lebih daripada itu. Okay. Sebenarnya boleh. Okay. Boleh. Tapi kena bijak. Okay? Kena bijak. Kenapa? Sebab 1 year career break itu, tuan-puan kena explain apa yang tuan-puan buat dalam tempoh 1 year setahun tersebut. Career break. Tuan-puan, saya ada beberapa calon yang dia ada career break. Tapi apa dia buat dalam career break itu? Dia become entrepreneur. So, dia jadi usahawan.
So dia buat syarikat sini. Tapi dalam tempoh 1 tahun tu, syarikat tu tak berapa cantik. Maksudnya tak berapa bagus. And then dia rasa dia lebih baik dia makan gaji berbanding berniaga. Dia berbanding menjadi usahawan yang dia sangka jadi usahawan ni boleh berehat, boleh bekerja bila-bila masa, which is tak. And so dia berada dalam keadaan yang terumbang-ambing, which is sometimes dia punya cash flow, dia punya income tak menentu. Okay. Disebabkan itu, so dia cari kerja semula. Now, bila dia cari kerja semula, gaji dia sebelum tu adalah RM6,000. Okay, RM6,000. So dia technically waktu tu dia adalah senior marketing. Okay, senior marketing manager. Okay. Tapi disebabkan dia berhenti dan dia jadi usahawan, tapi perniagaan dia tak berapa bagus, so dia berhasrat untuk kerja balik, makan gaji. Dan dia letak salary expectation dia adalah sebanyak RM4,500. Now, bila dia letak macam tu, apa soalan saya pada dia? Saya akan tanya, you punya last gaji adalah RM6,000. Because dia senior, bila dia dah senior ni, soalan gaji ni dia akan biasakan ditanya lah, memang kita akan tanya. Okay, now tapi you mohon RM4,500. Kenapa you mohon RM4,500? Kenapa you tak mohon RM6,000? Yang sama ataupun naik RM6,500 ataupun RM7,000. Okay. So, jawapan itu yang paling penting kita nak tahu. Kalau boleh, sebaiknya adalah kita tak nak you downgrade dia punya salary. Okay. Maintainkan dia ataupun up sikit. Sebab apa? Sebab as long as 1 year tu you buat apa? Kalau ada value dekat situ, kalau kita percaya yang kita hire you ni boleh increase kita punya value syarikat, nilai syarikat, revenue syarikat. So, in terms of salary tu kita boleh discuss. Okay. So, untuk N, so kalau last salary tu RM5,300 kan, tapi dah carry average 1 tahun, so jangan letak RM4,000 ke RM5,300. Itu jurang yang jualan yang panjang. Kalau boleh letaklah RM5,000 ke RM5,500. That's one is a bit better. Okay, but as long as you can explain berapa yang you buat dalam tempoh setahun carry break tu. Okay? Alright. Ada soalan lagi daripada IC Mochi. Sekejap sebelum saya jawab sikit ni, salah-salahnya kalau lebih daripada bajet macam mana? Lebih daripada salary range, yang itu bisa cakap kena nego lah. Kalau HR, majikan, recruiter rasa you layak, dia akan nego. Dan dia rasa you memang kita nak hire you, so nego. Okay? IC Mochi, berapa range yang sesuai untuk fresh grad degree? IC Mochi fresh grad ke? Tadi belajar kat Kedah, Alostar. Ini apa? Electrical engineering ke? IC Mochi masih ada situ fresh grad kan? Berapa range yang sesuai untuk fresh grad? Ya. Dia depend, baik, dia bergantung kepada industri. Okay. Tapi secara generalnya adalah bermula, ni biasanya tuan-puan, ni biasa. So, bermula daripada RM2,500 sehingga RM3,500. Itu bergantung kepada industri. Ada dia yang masuk fresh grad, starting salary dia RM3,000, RM3,200, RM3,500. Ada yang start dengan RM2,500, RM2,800, RM3,000 pun ada. Dia bergantung kepada industri, kepada syarikat, kepada saiz syarikat yang tuan-puan mohon. Jadi kena bijak. Okay. Yang contoh tuan-puan nak kerja, nak dapatkan gaji, contoh fresh grad. Satu masalah dengan fresh grad adalah dia suka pukul rata semua syarikat.
Okay. Ini satu kesilapan yang fresh grad selalu buat. Pertama tuan-puan, mana-mana fresh grad yang ada dalam ni, jangan assume semua syarikat boleh bayar gaji sebanyak paling minimum RM2,800, RM3,000. Ada yang mention cakap, mana boleh fresh grad sekarang mesti gaji RM3,500. Siapa cakap? Siapa cakap? Okay. Internet cakap. Okay. So, Syawal dulu masa fresh grad nak gaji berapa? Saya seboleh nak RM5,000. Oh, nak RM5,000. RM5,000 Apa yang belakang Syawal layak RM5,000? Tapi kalau tengok kalau dulu minimum tak ada RM5,000, macam RM2,500. So tu yang fresh grad masa dulu-dulu tu lah. So RM2,500. Betul. So kenapa nak minta RM2,500? Kenapa tak minta RM3,000 ke, RM3,500 ke, RM5,000 tadi ke? Sebab firstly sebab fresh grad, and fresh grad sebab time tu kalau masa nak apply, so of course memang tak ada pengalaman dari industri tu first. And then second, memang nak kena cari pengalaman dululah. So of course macam first masa cari kerja, nikat lah gaji berapa pun, mana gaji gasak kerja tu. Faham? Okay, so macam saya dia tak kisahlah gaji dia berapa. RM1,700 pun okey. RM1,700 okey lah. RM1,700 tak okey. Okay. Gaji minimum. Okay, tadi gasak lah gaji berapa pun tak apa. Okay lah. RM2,500 lah, RM2,500. Baik, so okay, untuk fresh grad, bila nak mohon kerja, bila nak tengok salary range ni, pastikan tuan-puan tengoklah industri dan juga saiz syarikat tersebut. Kalau syarikat tu SME, pekerja dia tak sampai 10 orang, tuan-puan nak minta gaji RM4,000, RM4,500, apa value yang tuan-puan boleh bawa? Fresh grad. Apa value yang tuan-puan boleh bawa kepada syarikat itu kalau tuan-puan nak minta RM4,000? Tuan-puan, ini tahun 2026 dengan perangnya, dengan minyaknya. So banyak SME sekarang ini tengah struggle. So banyak rakan-rakan saya juga yang saya pernah bekerja bersama sedang dikejar, terpaksa tutup syarikat, tak mampu nak bayar gaji. So tuan-puan kena faham lah, tuan-puan kena tengok lah company yang macam mana tuan-puan nak bekerja dengan gaji yang amount sebegitu rupa, RM4,000. RM4,000 tuan-puan nak minta dekat SME yang pekerja dia tak sampai 10 orang, yang revenue dia sebulan tak sampai pun katakan tak cover, tak susah, cover cukup-cukup untuk overhead saja. Nak minta RM4,000 boleh ke? So tuan-puan kena fikir dari situ. So tuan-puan nak masuk company besar, MNC, company GLC dan sebagainya, boleh, tapi tuan-puan kena tahu tuan-puan juga akan compete dengan calon-calon yang lain. So apa kelebihan tuan-puan ada? Dari sudut akademiknya, dari sudut pengalamannya, dari sudut skillnya. So itu yang akan menentukan gaji tuan-puan. Okay, so harap saya menjawab soalan IC Mochi. Okey, baik. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4. Okey, jadi kepada kawan-kawan, kalau ada soalan, bolehlah ambil peluang ni untuk tanyakan soalan dekat di ruangan komen. Okey, so bolehlah tanya berkaitan dengan gaji. Alright. Okey, so saya ada soalan lah. Okey, so soalan saya adalah, contoh katakan bila mana apa yang berlaku kalau DP employer sebelum mereka keluarkan offer untuk gaji tu. Macam mana? Apa yang berlaku sebelum DP employer? Apa yang berlaku di pihak employer sebelum mereka keluarkan offer? Contohnya macam ada bincang gaji dengan tim ke, ataupun so especially ni berkaitan dengan gaji lah. Okay. Maksudnya, maksud saya kalau masa interview tu tak boleh tetapkan time tu juga.
Faham? Okay, so dia macam ni. Biasanya kalau kita dah setuju untuk hire dia, apa yang kita buat adalah kita akan adakan perbincangan berkaitan dengan salary dan benefit sebelum kita keluarkan offer letter. Okay. Of course kita tahu kita memang ada bajet. Okay. So kita katakanlah bajet kita 3,500, katakanlah ke 4,500 ringgit. So dia minta, katakanlah dia minta 4,500 ringgit. Maximum. Okay. But of course tuan-puan, ini majikan. Okay. Business owner, majikan, HR ni tujuan dia punya, kita punya mindset adalah minimize the cost. Saya kena cerita ni. Mungkin majikan lain tak suka lah. Tapi ini reality lah. Minimize the cost. So walaupun kita letak salary range kita level 3,500 atau 4,500, di sudut candidate, tuan-puan sendiri and applicants and job seeker, dia mestilah nak yang paling tinggi. Tapi di sudut majikan, employer, dia nak yang paling rendah, which is RM3,500. Okay, now. Okay. So, dia nak yang paling rendah. Sekejap, saya pergi soalan anda. So dia nak majikan yang paling rendah, so akan berlaku proses negotiation. And kalau contoh dia nak juga RM4,500, sometimes majikan of course dia akan terima, tetapi dia akan tight sikit lah dari sudut KPI untuk tempoh probation. And sekali you tak pass the probation, then we will let you go. And so you boleh request RM4,500, okay, we agree with RM4,500, but this is the KPI you need to achieve lah. We need 3 months for probation. If kita tak satisfied, then we need to let you go. Say you tak manage to meet the KPI. Okay? So ruang itu ada. Boleh tak nak kurangkan? Boleh. Sometimes ada juga pekerja ataupun kandidat ni yang okay. Saya rasa okay untuk kurangkan. Okay, saya boleh kurangkan sampai RM4,200 ataupun RM4,000 contoh. Tapi selepas confirm saya nak gaji saya naik RM4,500. Boleh tak? Boleh. Itu antara majikan dengan calon. Okay. So itu ruang negosiasi itu berlaku lah. Tapi kalau tak meet antara dua tu, then we need to let you go and find another candidate lah. Kita kena cari calon lain. Kita of course kita taklah terus, kita tak buang semua calon. Kita ada calon yang kita KIV. Contoh kita ambil, katakanlah ada 10 ataupun 5 calon yang kita interview. Daripada 5 itu mungkin ada 3 yang kita letak dia as top candidate. Dan daripada 3 tu kita hire seorang dulu, kita bagi yang paling tinggi, tapi yang paling tak dapat kita pergi pada yang second ataupun yang third lah. So kita tengok macam tu. And even sometimes juga, even kita ada 3 ni pun kita akan tengok 3 ni berapa salary yang dia nak. And then we'll see if kalau yang mana yang stopper, yang mana tu yang paling rendah ni tu yang kita akan pilih. But this top 3 is someone yang eligible dan juga memang layak untuk that position. Okay? Menjawab soalan kepada Syawal. Alright. Kita dah sampai penghujung sesi onset. Okay, Syawal clear? Okay, clear. Okay, and then seterusnya kita ada soalan lagi lah daripada Ashmawi. Terangkan HP untuk kefahaman semua based on industry supaya dapat manage candidates dengan market. Generate market salah untuk semua. Macam mana tu? Sebentar ya. Okay. Ashmawi. Ashmawi, boleh saya tahu Ashmawi bekerja sebagai apa? Mencari kerja ke? Sedang bekerja ke? Business owner ke? So boleh saya tahu Ashmawi ni siapa? Dan saya minta maaf, saya sedang kerja. Okay.
dah share dekat grup COVID. And dalam worker report, ada perempuan wanita orang ni yang positif daripada 20 sampai 20 je. Kena kita set. Boleh dapat So, okay. commission. Kalau nak sembang tentang DP ni, dia agak panjang. Okay? Cuma, secara general market senang untuk semua. Tuan-puan boleh semak market salary. Kalau tuan-puan nak cari kerja, just Google saja. Tuan-puan boleh Google and market salary, search saja and market salary untuk certain position. Okay? Even certain industry. Okay? Tapi tuan-puan kena faham in term of gaji ini, dia depend based on level kepada sesuatu jawatan. So kalau junior exec macam mana, kalau orang tu fresh grad and entry level macam mana. Okay, second dari sudut ada range dia, ada salary range. Okay, ini depend kepada syarikat. So kita tak pukul rata semua syarikat ni mesti pakai salary yang sama. Tidak. Tuan-puan, ada salary range yang memang katakanlah jawatan yang sama, industri yang sama, tapi salary range dia berbeza. Dia bergantung kepada syarikat. Okay. Nombor tiga dari sudut job grade. Okay. Job grade. Okay. So ada job yang mana job dia memang suka dari sudut teknikal. Kalau job-job yang melakukan teknikal, ini memang high value in term of the market salary. So memang tinggi lah. Contoh tuan-puan yang kerja offshore, apa gaji dia tinggi? Sebab dia kerja yang berisiko. Okay. And then dari sudut position, okay, fairness di antara position tertentu. Even tuan-puan dalam level posisi yang sama, katakanlah level eksekutif, tapi dari sudut salary, gaji berbeza. Sebab itu gaji ni tuan-puan satu benda yang sesama kelik. Tuan-puan tak boleh bagi tahu kat kelik tuan-puan, "Oi, aku gaji RM3,500, oi aku gaji RM4,000. Oi, kenapa gaji kau RM4,000 aku RM3,500?" Sebab itu dia sangat confidential. Okay? Alright, so dia bergantung. Tetapi ada faktor-faktor dia lah yang menentukan gaji tu berapa, amount gaji tu macam mana. Dan dari sudut knowledge, skill yang diperlukan, dari sudut kompleksiti kerja tersebut, dari sudut decision making power kepada posisi tersebut, itu juga akan menentukan gaji. Tuan-puan tanya kenapa gaji C-level tinggi-tinggi ada sampai RM30,000, RM40,000, RM50,000, ada sampai RM100,000 sebulan. Kita bergantung kepada decision making power yang dia ada. Sebab dia bertanggungjawab. Tuan-puan tengok kalau siapa yang bermasalah ni, kalau even di sini sign dia sahaja sangat berkuasa. So that's why dia punya salary tinggi. Okay? Tapi dia punya tanggungjawab juga tinggi lah. Okay? So offshore duduk di pay scale yang mana? Minta maaf Tuan Ashmi, saya tak boleh nak cakap dia mesti scale A to B. Dia tak ada. Dia bergantung. Okay, so down to Ashmawi. Dato' Ashmawi boleh, kalau Tuan Ashmawi ada pandangan yang sendiri, di atas pengalaman sendiri, Tuan Ashmawi boleh share di dalam komen. Okay, baik. IC Mochi. Jadi kalau pemenang 2,500 macam mana nak minta kenaikan? Adakah selepas promotion atau beberapa tahun? Okay. Make it clear. Pertama, soal gaji ni dia benda yang agak sensitif. Okay. Dia sensitif kepada majikan, employer, dan sensitif juga kepada candidate, calon, pencari kerja. Nah, of course kita nak win-win situation. Okay. Kita nak pekerja happy, majikan pun happy. Nah, macam mana nak minta kenaikan? Pertama tuan-puan, masa interview sila tanya tentang kenaikan gaji. Contoh, ada tak skim kenaikan gaji untuk syarikat ini? Ada syarikat yang dia memang ada skim kenaikan gaji. Dia ada yearly annual increment. Okay. So setiap tahun dia akan naik lah. Katakanlah dia tentukan di antara 3% ke 5%, contoh. Okay. Ada. So tanya, benda tu ada tak ada? Ada syarikat yang tak ada. Ada syarikat, saya pernah interview seorang kandidat.
Tuan Puan dia bekerja di Pantai Timur selama waktu tu hampir 16 tahun. Okay. Tuan Puan tahu gaji dia berapa selama 16 tahun? Dia bekerja sebagai seorang kerani di sebuah syarikat. Selama 16 tahun, gaji dia tidak berubah. Jadi saya sangat agak terjabah. Gaji dia tak sampai pun RM2,000. Allah. Okay. Tak berubah di Pantai Timur. Okay. Tak sampai pun RM2,000. Now, of course dia nak dengan level education yang dia ada sekarang, of course dia nak lebih lah. Tetapi sebab dia tak fight, dia agak comfortable, selesa di waktu itu. So itu menyebabkan dia agak suka sikit lah. So kita tanyalah, kenapa gaji you RM1,000? Saya tanya dah lah, kenapa gaji you RM1,000? Tak sampai RM2,000, you dah kerja sampai 16 tahun. So which is tak patut lah. Tak patut. Okay, so macam mana? Tanya dulu. Masa dalam interview boleh tanya, tak ada masalah. Tuan Puan, dalam interview, Tuan Puan bila diberi ruang untuk bertanya-tanya, soalan gaji, soalan benefit, soalan job description, boleh tanya dalam tu. Dia tidak ada masalah. Okay? So, tapi kalau dah masuk, kalau nak bincang tentang probation, boleh. After probation, boleh tanya sebelum confirmation tu, boleh tanya juga dengan HR. Gaji saya ni lepas probation sama ke? Atau kalau saya nak minta kenaikan sikit, boleh tak? Itu atas perbincangan. Kalau macam kata boleh, macam kata boleh, atas approval daripada top management, then boleh lah. Okay. Berapa tahun kalau tak dapat tahun lepas probation, it depends. Tapi selalunya biasanya syarikat akan ada yearly review. Okay. End of year review ataupun 1 tahun punya KPI review untuk tengok, dan kalau dia tengok dia ada kapasiti untuk naikkan gaji, dia akan naikkan gaji. Tapi kalau dia tak ada kapasiti tersebut, so dia tak bolehlah nak naikkan gaji. Tuan Puan, ada syarikat Tuan Puan, kalau saya cerita dari sudut point of view employer. Okay? Point of view employer. Ada syarikat, even saya sendiri pun dalam tempoh 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan, setiap bulan tu rugi lah. Tapi kita ada capital. So of course kita kena gunakan capital kita untuk bayar gaji overhead. Tapi setiap bulan rugi. Tapi bolehkah saya setiap 6 bulan betul-betul rugi? Rugi bukan sikit-sikit Tuan Puan. Tapi bolehkah saya nak pecat staff? Tak boleh. Saya ada komitmen untuk membayar gaji mereka. So mereka mesti kena dibayar gaji. Pandailah saya nak cari duit dekat mana kan. Tapi itu keadaan yang berlaku. Tapi boleh tak saya nak naikkan gaji diorang? Tapi kita tak dapat profit lagi. So 6 bulan tu rugi. So then agak sukar, tapi as long as saya boleh bayar gaji diorang, then it should be okay. So banyak lagi syarikat yang begitu. Mereka bukan tak nak bayar gaji, tapi syarikat berada dalam keadaan rugi. Banyak. Okay. So menjawab soalan IC Mochi, dia bergantung kepada syarikat. Alright, Syawal. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas jawapan. Alright, saya ada soalan lah. Okey, bila mana kita sentuh berkaitan dengan faktor geografi, faktor tempat. Bila mana tadi Pakcik tadi ada nyatakan rata-rata memang kalau siapa yang bekerja di Pantai Timur tu memang gaji dia rendah lah. Okey, so katakan bila kita katakanlah dia ni kerani, sudah bekerja sebagai kerani di Pantai Timur selama 2 tahun. So katakanlah dia punya gaji kerani dia kat situ RM2,000. Sedangkan dia punya tahun dengan experience dia sama. Kalau orang kerja kat kerani tu dekat KL RM3,000. So katakan bila dia nak lompat job hopping daripada Pantai Timur ke KL tu, adakah dia boleh ajak gaji dia mengikut payslip yang sebelum ni, ataupun dia ikut rate gaji yang dekat KL tu, contoh kan RM3,000. So dia boleh naik up sampai ke RM3,400, RM500. So macam mana kenaikan kadar gaji tu? Baik. Sebelum saya jawab soalan berkaitan dengan gaji, berpindah daripada tempat A ke tempat B, request gaji sama ada nak request gaji yang sama daripada tempat A, ataupun boleh request based on market salary dekat tempat B. Betul? Betul. Okay. Sebelum saya jawab soalan tu,
Kenapa benda ni berlaku? Ada orang kenapa banyak perbezaan, kenapa ada perbezaan gaji di tempat-tempat tertentu. Okay, di luar bandar, di bandar berbeza. Ada orang selalu menggunakan alasan itu adalah disebabkan kita panggil Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kadar ekonomi setempat. Okay. So purchasing power. Dari sudut dia punya komitmen di tempat tersebut. Tuan-puan, Cost living. cost of living. Terima kasih Syawal. Nak sampai dia. Cost of living di kawasan tersebut. Okay. Ini adalah salah satu kesilapan satu pemahaman yang sangat silap dan sangat salah, tetapi diambil kesempatan oleh syarikat-syarikat yang ada di Malaysia. Saya sebut ni, mereka akan marah lah. Okay, tapi saya kena sebut benda jujur. Okay. Tetapi mereka praktiskan benda ni. Kenapa? Sebab ada orang yang masih lagi apply jawatan tersebut. Okay. Kenapa? Sebab pada dia adalah dengan gunakan alasan cost of living. Tetapi hakikatnya dia tak berlaku begitu. Tuan-puan, perempuan beli beras dekat KL dengan beli beras dekat Alustar. Beras 5 kilo kali jalan A dengan beras 5 kilo jalan A dekat Alustar, beza tak harga dia? Beza tak? Sama je tuan-puan. Sama tuan-puan. Tak beza teruk mana pun. Saya beli beras dekat Perlis 5 kilo dengan beras dekat KL 5 kilo. Sama harga dia, tak beza pun. Sama harga runcit dia, tak berbeza tuan-puan. Tuan-puan beli sepaket sepaket kopi ataupun teh ataupun coklat dan sebagainya. Sama je harga tuan-puan. Tuan-puan naik Grab dekat KL dengan naik Grab dekat utara, dekat Kedah. Beza ke? Jauh beza ke? Tak jauh beza pun. Sama je. Kalau peak hour dekat Alustar, sama je. Rate dia dengan peak hour dekat KL. Sama. Dari sudut rumah, beza ke? Tak jauh beza pun tu. Harga sewa rumah dekat KL dengan sewa rumah dekat Alustar almost similar. Hampir sama. So dekat mana? Tuan-puan nak kata transportation, minyak tuan-puan dekat KL dengan minyak tuan-puan dekat Alustar, sama ke? Lain ke? Sama. Tuan-puan tak beli minyak dekat KL harga RM4 lebih, main dekat Alustar jadi RM1 lebih. Tak ada, sama je. Okay. Tapi kenapa gaji dekat Alustar, gaji dia kerani gaji RM1,800, RM1,700 Alustar. Tapi KL gaji kerani RM2,500, RM2,800. Kenapa benda tu berlaku? Boleh tabuh pemimpin tu. Okay. Sebab itulah tuan-puan, kalau majikan, employer, kalau dalam ni tahu hal ya. So dia memang tak suka dengar apa ni. Tapi itulah hakikatnya. Because kita pergi Alustar, kita pergi utara, bila kita tawarkan gaji RM1,700, RM1,800, ramai orang tahu tak? Kan? Submit resume. Sebab kita faham, the demand is there. Kan? So kenapa kita nak kena membuang? Macam saya cakap bagi saya lagi, point of view majikan adalah kita nak jimat. Kenapa aku nak kena bayar RM2,500 kalau kat situ ramai orang, kalau tak RM1,700 pun orang datang ke rumah. Okay. So disebabkan ini berlaku, so perempuan ramai nak minta kerja dekat KL. So daripada Alustar nak minta kerja dekat KL. So gaji RM1,800 daripada awal, gaji kalau waktu itu kasi RM2,500, RM3,000. Kalau yang minta gaji yang sama, yang sama daripada dekat Alustar, minta dekat KL, RM1,800 juga. Memang kena gelap lah. Tapi majikan akan suka lah. Dia ni bagus buat kerja ni. Minta gaji RM1,800. Memang terbaik lah. Lepas tu tuan pun yang nanti orang kata apa? Terkapai-kapai.
Tak cukup duit nak makan. Hmm. So perempuan, kenapa bila sampai dekat KL tak cukup duit? Dia bukan tentang komitmen sangat. Dia tentang lifestyle. Lifestyle di Alor berbeza dengan lifestyle di Kuala Lumpur. And the culture shock masuk KL, katakanlah gaji yang sama, supposedly boleh hidup in term of cost of living almost hampir sama. Tapi disebabkan lifestyle, dia tengok ni minum kopi, pagi-pagi mesti minum kopi, dia pun pagi-pagi minum kopi juga, elok-elok boleh jimat, habis, terus tak cukup duit dan buat hutang baru. So itu masalah dia. Jadi perempuan, of course lah perempuan bila di tempat yang baru tu minta, macam saya cakap, minta gaji based on market salary dekat kawasan tersebut. Tapi benda ni sepatutnya dia dihapuskan. Maksudnya kita kena praktis di semua tempat itu sepatutnya itulah salary dia. Cost of living semua almost sama. Tidak ada cost of living dia akan jadi dekat sini murah, kat sana tak pun sama je. Yang murah mungkin dari sudut makan dia pun terpulang. KL pun ada banyak kedai makan yang murah. Kan banyak sekarang. Sama juga Alor dengan Alor ataupun Utara. Alor ada buat makan yang mahal tak? Ada juga. So to the end is our choice. So kita pilih nak yang macam mana. So in terms of the salary, jangan jadi terlalu baik hati sangat. Okay. Ikut market rate. So ikut market rate, apply ikut market rate. Okay, minta maaf lah saya banyak ambil biar lah. Okay, baik. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, kalau nak minta gaji tu biarlah padan dengan market, dengan worth value. Sebab of course kita pun ada keinginan kadang seminggu nak makan 5 kali makan gepuk. Kadang ada hari nak makan cun-cun corner. So kat sini kita tahulah kat mana kita nak tahu kita punya layak ke tak gaji tu. So kita kena fikir-fikirkan gaji yang selayaknya. Tapi dalam masa yang sama kita kena pandai juga untuk manage. So tak adalah apa terkapai-kapai. Okay. Baik. Jadi saya ada soalan seterusnya lah. Okay, jadi kita ada 5 minit lagi. Okay, so bila kita bincang berkaitan dengan gaji lah, of course gaji lagi. So pada sudut employer, apa maksud gaji yang realistik? Okay. Gaji yang realistik. Syawal rasa gaji Syawal sekarang realistik ataupun tidak? Realistik. Siapa masuk realistik tak Syawal? Saya kena tembak. Saya kena tanya. Realistik ni maksudnya adalah kenalah sesuai padan gaji, kerja, ilmu, skill. So itu adalah realistik. Okay. So dari sudut employer, realistik ni bermaksud dari sudut value yang boleh dibawa ke dalam syarikat. Okay. Dari sudut level of position dia, dari sudut dia punya complexity of job dia, dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, dari sudut decision making power dia, dari sudut accountability dia, impact yang dia boleh bawa kepada syarikat, itu adalah yang menentukan sama ada gaji tu realistik ataupun tidak. So kalau saya bayar, contoh lah, kalau saya bayar gaji Syawal, katakanlah gaji Syawal saya bayar, Syawal boleh buat macam-macam. Katakanlah Syawal boleh jadi host, Syawal boleh menari, boleh menyanyi macam Amirul Bahtiar kan. Apa ni Syawal Aiman kan? Tak tahu. Syawal boleh increase. Sebenarnya Syawal golek-golek balik boleh komen 2 lah. So Syawal boleh buat macam-macam. Okay. Tapi in term of decision making, Syawal ada tak? Katakanlah Syawal tak boleh buat decision. Orang atas Syawal yang akan buat decision. Kerja Syawal adalah buat jadi host,
menyanyi ke, menari ke, tarik orang ke, itu jaga syawal. So, gaji apa yang sesuai? Syawal kena pening-pening kepala tak? Tak. It's more on kepada physical and untuk fokus dari sudut masa and untuk berada buat live ni. And so, mungkin saya kata, based on this, realistiknya gaji syawal mungkin 2,500 contoh. Kalau syawal ada degree, okey lah, kita start lah dengan 2,500. Contoh, kalau you boleh buat something, kita akan naikkan you punya commission, contoh. So itu dari sudut realistik. Tapi kalau syawal, decision maker, syawal kena plan, syawal kena buat A, B, C, D, E, syawal kena tentukan, syawal kena, kalau syawal bertanggungjawab untuk satu perkara tersebut, kalau tiba-tiba buat live, tiba-tiba kena ban, contoh. Boleh sebut ke perkataan ni? Atau tahu lantak. So, syawal kena bertanggungjawab. Kenapa lah? Realistiknya syawal punya gaji katakanlah mungkin RM3,000, RM3,200, RM3,500. It can be. So itu dia yang dimaksudkan dengan realistik. So saya tak boleh. Minta maaf. Saya sangat marah dan geram bila ada syarikat yang dia tawarkan gaji tak realistik. Which means Tinggi. ada syarikat yang mengambil kesempatan. Which is sangat tak gembira lah. Okay? Bila ada kawan-kawan saya ataupun student-student saya yang dia accept dekat that offer, which is you ada degree, tapi saya faham passion you nak menjadi seorang pendidik, tapi dengan gaji RM800, dengan gaji RM1,200, which is below than minimum salary, itu ambil kesempatan. Saya faham, tapi saya tak suka doktrin agama ni digunakan untuk pencari kerja ni. Itu sekolah mana? Sekolah mana? Saya tak ada cerita lah sekolah mana. Itu dirahsiakan lah. Mungkin Syawal lebih mengetahui lah sekolah mana. Okay. Tapi dulu saya pernah begitu tuan. Saya dulu. Saya dulu pun termakan dengan doktor begitu juga. Tahu gaji saya berapa sebulan? RM400 tahu. RM400 sebulan. Tahu bila gepuk tak lepas. Time tu gepuk pun tak famous lagi. Okay. RM400 sebulan tuan. Jadi cikgu dalam masa sama jadi warden pula. So makan cikgu pun makan dengan student. Makan dalam talam tuan. Dah lah makan dalam talam, lauk pula masin. Kari kambing apa tak ada? Aduh, tak ada. Kari kambing, ayam tu macam hancur apa. Potong-potong kecil. Makan dengan student. Yang atas tu, makan sedap ke main. Bayar gaji RM400. Dah lah bayar gaji RM400, tak bayar full lepas tu. Tapi sebab didoktrinkan dengan lillahi ta'ala. Memanglah lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala tu makan bukannya boleh bayar pakai daun. Tu nak beli makanan syawal, nak beli makanan bayar pakai pasir. Mau kena labun lah. Kena balun lah. Okay. So itulah tema realistik. Harap menjawab soalan syawal lah. Okey, baik. Jadi soalan saya seterusnya. So katakan kalau ada pengalaman dia tak berkait sangat, apa yang boleh jual dekat employer tapi dengan gaji relevan? Pengalaman tak banyak apa yang boleh buat dekat employer. Yang itu saya akan cerita dalam seminar kerjaya. Perempuan tak banyak pengalaman, skill mungkin tak berapa nak cantik, tapi nak cari kerja juga. Macam mana nak menjual diri perempuan kepada majikan? Yang itu saya akan share dalam seminar kerjaya pada 27 Jun, hari Sabtu di Dorset Grand Subang. Tuan-puan yang berminat, tuan-puan boleh pergi ke bio Elite Career Center. Tuan-puan boleh klik link dan join group. So dekat situ nanti kita akan berikan detail untuk macam mana tuan-puan nak join seminar tersebut. Okay, seminar tersebut saya akan cerita detail. Saya akan cerita berkaitan dengan resume, saya akan cerita berkaitan dengan interview, gaji dan sebagainya lah.
Okay, so tuan-puan yang berminat untuk join, so tuan-puan ni makan dekat hotel. 3 kali makan dekat hotel. Kan? Tuan-puan akan belajar banyak perkara daripada saya, Pakcik Kera, dan juga kita ada makcik label. So makcik label tuan-puan akan faham supaya tuan-puan ni tak ditindas, tak digunakan oleh syarikat-syarikat yang tak bertanggungjawab ini. So tuan-puan faham dari sudut offer letter, tuan-puan faham dari sudut benefit dan sebagainya. Okay, prepare benda ni. Alright, so yang berminat tu join. So saya tak akan jawab soalan ni. Saya simpan soalan ni, untuk seminar kerjaya pada 27 Jun nanti, bulan depan. Register sekarang, harga insyaAllah tak mahal. InsyaAllah mampu milik. Tuan-puan yang join akan dapat terus one-on-one consultation dengan saya. Tuan-puan boleh tanya dalam tempoh 1 jam secara personal, coaching. Secara one-on-one consultation, personal. Apa pun soalan, kita akan repair. Tuan-puan ni dah apply kerja sampai 100 kali apply tak dapat, kita akan tengok. Kita akan buat audit sikit masalah dia. Okay? So, ya, itu jawapannya Syawal. Okey, baik. Jadi jam sudah menunjukkan 4.34. Okey. So, jadi itu sajalah untuk live ini. Jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah, so bila mana kalau kita nak tentukan gaji, janganlah letak rendah yang boleh merugikan diri. Kalau nak letak rate tinggi, kena justify. So dekat sini tuan-tuan kenalah cari titik tengah antara pekerja, you sebagai calon job seeker dan juga employer. So kena jumpa titik tengah dan persetujuan secara win-win. Okay. Jadi jangan takut untuk nak bincang soal gaji. Yang penting kalau you ada ilmu, data, kalau you nak justify, so tak ada masalah untuk you guys tentukan gaji lah. Okay, jadi jangan takut untuk nego gaji. Okay, jadi sebelum tutup ni, saya ada pantun sikit lah. Ada pantun Saya ada pantun, saya baru chat GPT tadi. Okay, pergi ke kedai membeli kaya, singgah sebentar membeli roti. Expected salary expected salary biar berpada. Value jelas baru majikan hati. Pelik-pelik Cik GPT. Okay lah, Baru jadi hati. Masih tak kena. itulah Cik GPT. Okay, baik. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Jadi jangan lupa follow. Kita akan ada live secara hari-hari lah. Okay, baik. Itu saja hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.